Happy birthday, non kunyit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to non kunyit. Happy birthday to you. Tengok. Saling kunyit kongkang. Aku siap nyanyi tau untuk dia birthday tau. Apa pun itulah. Happy birthday kepada non kunyit 79 tahun kan. Saya nak cakap gini lah. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya panggil you lah You tak suka saya. You tak suka I faham Datuk Seri, you tak suka I. Saya tahu. I tahu Datuk Seri. You tak suka I. I selalu mengata you belakang-belakang. Bukan main belakang mengata belakang I kutuk-kutuk you, menganjing-anjing you kan. Tapi personally kan, frankly speaking lah Datuk Seri you sepatutnya dah berundur diri dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, you sepatutnya dah berundur diri. You patut sedar diri. You sekarang ni 79 tahun. Rakyat tolak you. You nampak bukan tak nampak. Patutnya you berundur diri lah. Dah 79 tahun, dah tua. Selalu kadang-kadang tunjuk dengan cucu, banyak pagar apa semua. So duduk rumah jaga cucu je lah. You nak apa lagi? You dah jadi Perdana Menteri. 10 tahun aku nak jadi PM. You dah jadi Perdana Menteri, Datuk Seri. Cukup lah. You nak pergi jauh mana lagi benda ni? Kan? Dengan kesihatan yang tak mengizinkan. Takkan nak sampai terbongkar semua. Takkan tiba-tiba tengah jalan bau busuk semua orang tutup hidung. Kan? I bukan apa. I nasihat ni frankly. Walaupun kita ni berlawan kan. Tapi as human, I bagi nasihat jugalah. At least I dah sampaikan tugas I untuk tegur you. Supaya you muhasabah diri lah. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan I rasa ni satu peluang untuk you lah. Bila you masuk hospital, dalam keadaan sekarang ni, mungkin ni alasan yang terbaik. Kalau lepas ni you keluar hospital, you bagi tahu saya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri atas masalah kesihatan. I yakin. Ni 3,000 yang viewer yang I sekarang ni, I punya viewer 3,000 ni. Rakyat ni dendam dengan you, Datuk Seri. Rakyat dendam dengan you. Tapi I rasa kalau you keluar hospital Sunway pula, hospital besok swasta ni, you keluar and then you bagi tahu you meletakkan diri berundur kerana masalah kesihatan. I yakin rakyat Malaysia ni yang dendam dengan you tak ada simpan dendam dah. But for now sekarang ni, I rasa semua rakyat Malaysia dendam dengan you. You all setuju tak? You all setuju tak? I rasa you all pun setuju. Semua dendam dengan you, Datuk Seri. Tapi kalau you keluar besok hospital, you bagi tahu berundur atas masalah kesihatan, semua orang happy. Kita tak ada dendam. Kan? I rasa tu lebih baik untuk you lah. Terpulang lah. Banyak je politician yang berundur atas masalah kesihatan. You dah tengok dah, orang-orang you pun ramai yang berundur atas masalah kesihatan. Walaupun dia tak ada masalah kesihatan, tetapi dia bagi tahu berundur sebab masalah kesihatan. Jadi saya rasa tak ada masalah bagi you untuk bercakap kerana masalah kesihatan you berundur. Jangan degil. Datuk Seri, jangan degil. Jangan ulang apa yang berlaku 1998 dulu. Kalau you ulang balik apa yang berlaku 1998 dulu, kali ni saya yakin dia akan lebih teruk. Bukan pada rakyat, tapi pada you. You fikirlah, kan? I cakap elok-elok dengan you lah. Malam ni kita cakap elok-elok lah. Macam you all setuju tak, guys? You all setuju ke dengan apa yang I cakap ni? Setuju lah?